Bila saya kata Anwar kencing, ramai penyokong Anwar marah. Pendewa Anwar marah. Kadam Anwar marah. Saya tukarlah. Anwar kaki spin. Sebabnya Anwar Ibrahim cakap lain, buat lain, umum lain, laksana lain. Tengku Zabrul dia cakap lain, Anwar cakap lain. Tengku Zabrul penasihat kanan dia. Dia tak dengar nasihat Tengku Zabrul. Tengku Zabrul tak nasihat Anwar Ibrahim. Bayangkan, Tengku Zabrul umum lain, Anwar umum lain. Tengku Zabrul umum apa dia? Tengku Zabrul umum bahawa kerajaan Malaysia pecah rekod jumlah pelaburan paling tinggi, dia kata 426.7 bilion. Ini Tengku Zabrul umum. Lepas tu tak puas lagi, dia umum lagi, Petronas luluskan dividen kerajaan sebanyak RM32 bilion pada tahun 2025. Tak cukup itu lagi, dia umum lagi bahawa Petronas juga umumkan dividen ataupun luluskan dividen pada tahun ini, iaitu 2026, melebihi daripada 20 bilion. Yang Tengku Zabrul umumkan semua manis-manis, tak ada pahitnya. Ialah banker, Tengku Zabrul pun bukan pernah tanam padi. Tengku Zabrul pun mana tahu sawah. Tengku Zabrul mana tahu ladang. Tengku Zabrul mana pernah kerja kilang. Tengku Zabrul mana pernah menjual burger tepi jalan. Dia tak tahu. Jadi patutlah dan wajar kalau Tengku Zabrul ni dia umum benda-benda yang besar-besar, yang menarik-narik ni. Anwar Ibrahim umum benda lain pula. Yang menarik tu, yang kena kritik dengan rakyat ni, dia siap bagi tahu esok ada pengumuman khas Perdana Menteri, jam sekian gini, jam sekian gini. Wah, rakyat tunggu. Rakyat tunggu punya tunggu sampailah hari pengumuman Anwar Ibrahim. Kecewa bagai nak gila rakyat terhadap pengumuman Anwar Ibrahim. Yang dia umum apa? Dia bagi cerita tentang perang Iran dan Israel. Dia cerita tentang dia ucap terima kasih kepada Presiden Iran lah. Asal nak beritahu dekat rakyat Malaysia benda tu. Tak penting pun pada rakyat. Lepas tu dia pergi cerita pasal isu minyak naik. Membuatkan negara ini juga terimpak dengan implikasi yang ada tu. Kau settlekan lah. Rakyat tak nak dengar. Rakyat tak nak dengar kau cakap, oh, pasal harga minyak naik, lepas tu kau nak naikkan harga dekat Malaysia. Tapi dah naik pun. Kena juga getah dekat Malaysia nak umumkan benda macam itu. Lepas tu, dia pergi umum pula berkenaan dengan kerajaan. Tak boleh lagi anjur rumah terbuka pada tahun ini. Buat penjimatan. Lepas tu dia umum lagi bahawa kerajaan perlu hadkan lawatan luar negara. Anwar Ibrahim nak umum ni kepada rakyat buat apa? Isu rumah terbuka ke, isu lawatan luar negara ni, nak umum buat apa? Apalah bangang sangat kerajaan Anwar Ibrahim ni? Kau buat je lah surat kepada kerajaan tu semua, supaya tak perlu lagi buat rumah terbuka, tak perlu lagi lawatan luar negara. Anwar Ibrahim patut arahkan Perdana Menteri yang ada hari ini, jangan kerap keluar negara. Sebab kamu antaranya Perdana Menteri yang paling banyak pergi luar negara, menghabiskan duit. Kau naik jet, kau bawa delegasi kau. Satu kapal terbang penuh dengan delegasi dia. Hotel-hotel dia, makan-makan dia, kos dia besar. Patut Anwar Ibrahim nasihatkan Perdana Menteri, jangan selalu pergi luar negara. Kata, kita tengok kenyataan dia dengan Tengku Zabrul bercanggah banyak tau. Tengku Zabrul itulah umum bilion-bilion ni tadi. Beratus-ratus bilion Tengku Zabrul umum. Anwar Ibrahim pergi buat pengumuman muka kasihan. Lepas tu Fahmi dekat sebelah macam ayam berak kapur. Tunjuk muka-muka sedih mereka. Harga minyak naik seperti mana yang saya kata. Anwar Ibrahim dah kata. Anwar Ibrahim kata apa? Bahawa harga minyak naik ni menguntungkan negara. Dia kata dulu, negara kita ini negara pengeluar minyak.
Kenapa kita nak risau harga minyak naik? Patutnya negara bila harga minyak naik, kita ni bahagia kerana mendapat keuntungan besar. Bila kita nak untung dengan duit minyak negara kita ni? Pelik tau. Harga minyak turun, kita tak dapat keuntungan sebab minyak murah. Harga minyak naik macam ni, kita pula kata ada implikasi pula kepada kos pengangkutan dan sebagainya. Kalau macam ini tak ada gunanya lah cerita minyak ni. Naik salah, turun salah. Brunei tak ada masalah pun. Lepas tu, geng-geng penyokong Anwar Ibrahim, geng-geng kadam Anwar Ibrahim ni buat, oh, negara lain harga minyak tinggi. Kita ni negara pengeluar minyak, baik. Negara kita kecil, nak samakan dengan Arab Saudi, nak samakan dengan macam ini. Arab Saudi penduduk dia berapa? Negara dia besar mana? Harga minyak dia, walaupun dia pengeluar minyak, dia harga mahal sikit daripada kita. Memanglah ada benda lain yang menyebabkannya. Kita ni negara berpenduduk 32 juta orang. Tak sama. Kita nak samakan semua benda dengan orang lain bila kita tersepit. Tapi bila kita tak tersepit, konon-kononnya kita yang paling hebat. Macam Tengku Zabrul ni dah ada umum itu, umum ini. Lalas sekali, Anwar Ibrahim pergi buat lain. Saya nak pergi cerita satu perkara ni kepada kawan-kawan yang ada. Berkenaan dengan isu minyak ni. Iaitu diesel. Diesel ni, saya kasihan dengan kawan yang ada di Semenanjung. Betul. Diesel di Semenanjung mahal. Di Sarawak ada subsidi lah. So, kekal lah harga diesel yang ada. Tapi kawan-kawan tahu tak? Kalau harga minyak diesel tu naik dekat Semenanjung sekarang ini, kami juga terkena implikasinya tahu. Sebab apa? Barang semua datang daripada Semenanjung. Datang daripada Semenanjung, naik saja kapal, sudahlah kami dah kena lah. Minyak yang dekat kapal tu, dah tentu menggunakan minyak diesel. Dia akan menjadi kos kepada pengangkutan kepada Sarawak ini tadi. Datang barang ke Sarawak, kami dah kena. Kalau dekat Semenanjung, kena semua. Kami dekat Sarawak, kena semua juga. Sebab barang asas, kami semua rakyat dekat Sarawak ni juga makan. Barang asas ni semua datang dari Semenanjung. So, memang kena lah. So, bayangkan kalau kami tidak ada, orang kata subsidi yang dikekalkan supaya kami punya lebih murah. Kami kena 3 kali ganda lah. Kamu baru kena 2, kami kena 3. Kamu kena dekat harga diesel dan kenaikan kos. Kalau kami tidak ada subsidi ini, kami akan kena kenaikan harga minyak, kenaikan kos, dan kenaikan lagi kos yang ada di Sarawak itu. Jadi 3 kali kena. Jadi bila macam ini, saya rasa kita sebenarnya sama-sama kena. Jangan irilah dengan apa yang berlaku dekat kenaikan diesel di Semenanjung. Jangan kata di Sarawak tak kena. Kami kena. Kau orang kena kat sana macam itu, kami dekat Sarawak lagi kena. Semua rakyat Sarawak lagi kena. Dekat Semenanjung mungkin orang Semenanjung tak semua kena. Yang kenaikan harga diesel ni sebab kamu orang hanya kena di bahagian, kalau kamu tak pakai diesel, maksudnya kamu tak kena. Tetapi di bahagian kos pengangkutan kerana keperluan kamu itu. Tapi Sarawak dia kena semua. Kena semua. Jadi kena faham di situ ya. Jangan kata oh Sarawak ada ni. Dan satu lagi, banyaklah yang kita lihat bahawa Sarawak itu jalannya jauh dan sebagainya, kita kena faham di situ. Cuma saya nak kembali kepada cerita Tengku Zabrul dan Anwar ni tadilah. Yang kamu orang dah nampak. Inilah kaki spin kan. Konon-kononnya kerajaan banyak duit. Dia cerita manis-manis. Mana dia duit yang banyak? Kalau betul, kenapa tolak sana, tolak sini, kalut sana, kalut sini sekarang? Nampak tak bahawa kerajaan Anwar Ibrahim ni sebenarnya gagal dan memang duit tak ada. Tapi mereka tipu rakyat seolah-olah mereka berjaya dari sisi ekonomi dan juga mereka punya pentadbiran. So, fikir-fikirkanlah. Buat komen di bawah. Itu saja. Sekian, terima kasih.